rakan-rakan saya kata menteri kena letak ataupun the ministers have to take the responsibility. Dalam isu beras tempatan sebagai contoh, ahli-ahli parlimen sama ada ianya daripada Perikatan Nasional ataupun rakan-rakan lain yang memperjuangkan nasib para pesawah dan juga isu rakyat tentang beras tempatan telah terbukti bahawa apa yang kita bawa itu adalah fakta. Apabila semalam saya difahamkan satu pengumuman yang dibuat oleh satu pusat penyelidikan bioteknologi dan nanoteknologi, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, telah mengesahkan bahawa sekitar 40 hingga 50% beras import daripada 5,000 sampel yang mereka buat analisa disahkan bercampur dengan beras putih tempatan. Alhamdulillah, terbukti bahawa selama ini apa yang kita katakan itu benar. Dibangkitkan oleh semua kita ni bukan kerana kita tak boleh nak cari ataupun nak buat DNA tersebut, tetapi kita tidak mempunyai kuasa. Sebab itu kita tekankan, kita mahu supaya kerajaan lakukan ini. Hari ini terbukti sebagai satu fakta. Jadi janganlah beranggapan bahawa apa yang kita suarakan ini adalah kerana nak mentang kerajaan. Tidak. Kita memperjuangkan nasib rakyat. Jadi bila terbukti, jangan tinggalkan. Betul, terbukti bahawa beras import itu ada campur dengan beras tempatan. Setakat itu tidak. Kalau itulah yang mereka lakukan, tak betul. Kita minta supaya selepas ini, kalau dah betul terbukti, go to the next step. Apa dia the next step? Tindakan harus diambil kepada semua mereka yang telah pun melakukan perkara ini, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat ni kita mahu melihat perkaranya berlaku. Itu satu. Kalau tidak berlaku, rakyat